Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini minggu ni lah aku bercamping di Dusun Staycation Slim River Perak. So aku dah booking lama dah campsite ni. Hari ni baru ada masa untuk datang lah. Campsite ni daripada KL dalam sejam macam tu. Dan tak jauh lah, dia hanya dekat sekeliling Slim River, Tanjung Malim semua lah. Okey, kita nak review sikit apa yang ada kat campsite ni. Berapa tapak, harga semua, kemudahan yang ada dan keadaan sungai lah. Okey, ni pintu masuk dia punya campsite. So di depan pintu masuk ni kita ada toilet lah. Toilet ada 4 pintu. Okey, toilet dia ada 2 toilet, 2 shower, sorry. Ini dia punya tandas lah, cantik kan. Ada shower head, ada sinki, ada tandas duduk semua. Okey. Dan lampu ada. Dan di sebelah sini pula dia kepada ni lah, mandi punya, shower punya. Okey. So dia ada 4 pintu. Dan di sini tempat dia parking. Kita boleh datang, kita parking sini. Sebab kita tak boleh nak parking dekat sebelah sana, tapak kemah. Okey, sini tapak parking dia. So kepada korang yang camping mesti ada wagon kan. Kalau tak ada wagon, korang boleh ambil kereta surung ni, angkat barang sini, terus ke sana lah. So kalau macam kata parking ni penuh, korang boleh parking sini lah, ikut mana yang muat kan. So ni jalan masuk dia. Korang akan nampak jalan masuk nanti dia akan ada signboard lah ke sini. Cuma kadang tu kita macam confused sikit. Dan bila datang sini korang akan jumpa dengan sini ada Brother Hafiz ni yang jaga campsite ni lah. Dia ada sentiasa kat sini. So bila datang, owner akan inform dia untuk sambut kita datang lah. Dan tunjukkan tapak kat mana. Dan sini cabin ni, let's say kata event, akan ada ni lah, boleh sewa kat sini. Dan tempat ni yang bestnya, ada chalet. Okay, nanti kita tengok dalam. Dan security kawasan ni pun baik. Ada CCTV, owner boleh tengok daripada rumah. Dan tepi ni pun ada CCTV tak silap. Tahu siapa yang ni kan. Ini saya tak pasti, yang ni mungkin fake punya kot. Okey. Kawasan sini dia di dekat dusun-dusun ni, buah durian. Okey. Korang tak perlu risau sebab lampu, setiap malam lampu ada sini. Dan kawasan ni berpagar. Okey. Ini dia punya chalet dia. Chalet ni dia ada 2 yang beza lah. Ini yang 2 ni ada 2 katil queen. Harga dia RM180. So boleh dalam 4 orang ataupun selebihnya. Kalau buat tilam tu tak pastilah, kena tanya owner lah. Yang hujung ni pula dia ada 1 katil queen saja. Harga dia RM160. Okey, dia depan dia kemudahan dia ada aircon, kipas semua. Nanti kita tengok dalam macam mana. Okey, ini dia. Ini yang 2 katil punya. Ini katil dia. Ada aircon, ada kipas. Ini boleh 4 orang lah tidur kat sini. Ni daripada pintu masuk dia. Kita besar sikit. Okey. Dan dia ada macam hotel lah. Ada water heater, ada air, ada tisu. Okey, dan ni toilet dia. Toilet dia pun ada shower head. Dan ada tandas duduk.
Okay, dia bentuk dia special sikit, dia bentuk A kat ni lah bangunan ni. Okay. Okay. So bagi untuk macam nak bawa ibu bapa ataupun keluarga ramai, ni salah satu option yang ada lah. Okay, jom kita tengok yang satu katil pula. Ini katil queen 2 Alright. Nanti saya akan letak harga berapa lah sini. Okay, ni ada depan ni ada gazebo, ada tempat duduk depan ni. Okay, untuk yang katil 1 ada satu bang? Ada dua ni lah. Ada dua chalet. Dia mungkin layout dia sama je dengan yang ni. Alright. Ini untuk katil yang 1 punya lah. Ni luas. Ada sejadah semua, ada ni lah. Aircon, kipas. Dan toilet dia pun sama lah macam yang saya tengok tadi kat sana. Lebih kurang lah. Ada shower head, tandas duduk lah. Ni untuk orang tua, ibu bapa ke siapa nak duduk sini boleh. Alright. Okay. Dan yang single ni berapa bang? 160. Yang double 180. Okay, yang dua sana tu, yang dua katil tu 180. Yang ni, yang satu katil ni 160. So berbaloi, ada aircon semua. Okay, ni abang Hafiz Abang Hafiz yang jaga tempat ni lah. Dia ada kat sini 24 jam. So jom kita pusing-pusing yang dekat ni pula lah. Okay, terima kasih bang. Okay. Dan untuk sesiapa yang bawa mak ayah ke ataupun ramai yang tak biasa camping lagi, nak menceburi bidang camping, bolehlah try duduk sini dulu, tengok macam mana keadaan camping kan. Mungkin dia orang tak expose dengan camping macam mana keadaan nak pasang semua. Kita yang dah camping ni kita tahulah macam mana kan. Okey, kita ke dalam sikit lah. Cuma sini kita kena berjalan sikit lah ke tapak camping tu. So setiap laluan ni bila malam dia ada lampu lah. Korang tak boleh risau, lampu dia owner akan pasang. Dan kat sini memang terjaga, Abang Hafiz tu jaga, memang bersih. Ada lampu semua dan tumbuhan-tumbuhan dia pun macam korang tengok dia natural. Memang terjaga. Kebetulan minggu yang aku datang ni dia tak ramai orang. Aku rasa minggu ni aku je. So ibarat macam aku booking campsite ni, the whole campsite lah. Okey, ni dia punya instruction dia, peraturan dia kat sini. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, keselamatan apa semua. Kalau ada kepala air apa semua, ketika hujan tak boleh mandi apa bla bla bla, korang boleh baca lah. Okey, itu basic punya ni lah. Okey. Kebetulan minggu ni dah musim dah hujung buah durian. So durian tak adalah macam sebelum ni. Dia buah durian banyak. So diorang pasang jaring lah untuk elak buah durian daripada jatuh. Dan ini pula kemah kenduri ni macam dekat sini dia selalu ada event. Event macam team building ke apa. Kemah untuk sewaan ni. Ini boleh dengan campsite owner lah. Boleh order. Dan sini ada tempat BBQ dan bonfire semua. Ni view dari belakang lah, menghadap ke depan punya semua. Toilet sana, parking dan rumah Abang Hafiz tu jaga sini. So dia ada info lah, apa ni, warning buah durian jatuh kat mana. So kita tengok tapak yang ada kat sini. Okey, berdasarkan yang layout owner bagi, nanti aku akan letak dekat video ni, dekat bahagian kecil sikit legend dia, untuk apa ni, tunjukkan spesifik kawasan yang mana korang bila datang korang tahu tapak tu view dia macam mana, keadaan tanah tempat dia macam mana. Okey, so lagi satu tempat yang ni ada elektrik. So bila datang Abang Hafiz tu beritahu suruh cucuk je lah. Ni ada 6. Mungkin kalau pakai extension lagi boleh dapat banyak lah. Kebetulan maksimum aku bawa wire ni ke tapak aku yang nombor 4 ni 15 meter. So memang cukup-cukup, memang baiklah. So jarak dia daripada tapak ni ke
aku punya apa, dia punya plug point ni 15 meter. So yang lain tu mungkin lebih sikit lah, macam tapak lain. Okey, kita tengok tapak. Okey, kita pergi tapak nombor 1 dulu. Ni tapak nombor 1. Dia tepi sekali, yang berhadapan dengan sungai. Tapak 1 hingga 6 berhadapan dengan sungai lah. Yang macam mana korang tengok, view depan dia standard lah. View yang siapa booking awal dapat view sungai lah. Mungkin ada setengah orang dia suka, ada setengah orang dia suka view lapang kan. Ini view bawah dia. Kawasan ni best. Ujung ni mandi luas sikit, sungai dia panjang ke bawah. Okey, ni tapak nombor 1. Okey, aku duduk ujung. Tapak nombor 1, tapak nombor 2, nombor 3. So between nombor 3 dan nombor 4 tu dia ada tangga turun bawah. Ini dia punya tangga turun bawah. Boleh tengok. So budak-budak kena hati-hati sikit lah, sebab dia macam stiff sikit. Tapi dia ada step lah untuk turun ke bawah. Okey, tapak aku ni tapak nombor 4. Betul-betul dengan pokok ni. Dia ada dalam maps tu, dia ada tunjuk lah, ada pokok sebelah tu kan. Okey, sebelah tapak aku ni tapak nombor 5 dan hujung nombor 6. Dekat tapak nombor 6 ni pun ada tangga turun ke bawah. Yang sebelah ni between dengan rumput ni tapak orang lain lah, maksudnya kebun orang lain. Ni dia punya tapak apa ni, tangga turun bawah. Sini pun kawasan best mandi. Dia tak dalam, tak cetek sangat. Tapi untuk kanak-kanak yang bawah umur tu kena ada ni lah, pengawasan ibu dan ayah lah. Macam sebelah sana ni cantik dia punya view. Aku ambil video dekat buluh tu, memang cantik lah. Tapi dia macam kita masuk tu tengok-tengok kiri kanan lah, sebab takut ada anjing. Sini kawasan ni ada anjing dan ada monyet. Monyet tu yang selalu main dekat pokok buluh belakang sana tu. Apa yang brother ni inform, bila malam kawasan ni plastik sampah tu korang better gantung dekat pokok. Sebab anjing ni dia selalu datang time 3-4 pagi macam tu, koyak kau punya plastik sampah tu, nanti teruk lah dia punya tu. Dah nampak monyet tu, nampak tak monyet? Tu monyet. Ni dia bawa makanan lah ni. Suara anjing korang dengar kan, suara anjing dia. Dan sini buat masa ni ada satu singkil lah. Abang cakap mungkin di masa akan datang ni dia akan tambah lagi, sebab ini keperluan bila camping lah. Air dia pun laju lah air dia. Okay, malam sini dia lampu solar dan lampu mentol biasa pun ada juga, sebab dia ada ni kan, ada elektrik sini. So tapak yang apa ni, di belakang tapak kita ni, tapak 5. Okey, ni tapak 5. Di belakang tapak 5 ni yang dekat tempat yang bercover ni, tapak nombor 7, 8, 9. Okey, 7, 8, 9 dan tapak nombor 10 sana. Okey, mungkin buat masa ni dia tak buka sebab durian. Mungkin ada lagi durian dekat atas ni. Tapak yang sebelah sini pula, yang sebelah atas ni, tapak 12 dan 13. Ini 12, 13. 12, 13. Dan tapak yang 14 sebelah campfire tu lah. Sebelah sini. Ini tapak campfire ni kan. Di depan sikit ni tapak 14. Tapak 13, tapak 12. Dan sana tapak nombor 1. Tapak ujung tapak 1. Ini tapak nombor 12. Yang sini 12, ni 13. Dan sini 14. Okey.
Nanti aku akan ambil gambar dia punya tapak ni, aku tunjuk kat orang. So kita tengok ni, sebab chalet kat sana, aku akan ambil video daripada tapak nombor 13. Dia tapak dia bukanlah menghadap betul-betul depan sungai lah, dia menghadap belakang ni, buluh ni. Okey, ni aku ambil daripada hujung tapak 13. So aku naik atas bukit sikit. Yang sekalian korang nampak kan, aku ambil daripada view ni. Okey, sana tapak nombor 1, 2, 3. So sini macam tangga turun bawah. Tapak nombor 4, 5, 6. Ni yang 1 hingga 6 tepi sungai. Dan 7, 8, 9 dekat bahagian sini. Bahagian apa ni? Bahagian dekat bawah jaring tu. Okey, nombor 10 tepi sana, 11 tepi sini. 10, 11 tepi sebelah jaring ni. 12, 13. Ni 2 tapak, 12, 13. Dan situ 14. 14 ni sebelah bonfire lah. Seperti mana dalam apa ni? Map ni. Ni campfire ni. So mungkin sebelah sini, sebab kawasan dia macam slope sikit, dia macam berbukit. So mungkin later dia akan flatkan ke, kita tak tahulah, owner punya perancangan. Dan berhadapan dengan chalet ni, chalet ni ada aircon, kipas semua, lampu semua ada lah. Okay, so tu sedikit sebanyak info yang aku nak share kat sini. Tu nampak tu monyet tu, nampak monyet atas tu, dia memang dibawa makanan sini. So kena jaga-jagalah. Dia tak datang sangat monyet ni, yang anjing tu risau dia punya apa ni, makanan ni bau kan. Anjing ni dia punya daya bau dia kuat. So macam ubat nyamuk, baygon, perangkat lalat tu benda yang penting korang kena bawa. Macam aku memang sentiasa bawa, sebab standard lah kan, kita pergi camping mesti ada benda-benda situ. Ada makanan, adalah lalat. Ok, jom kita tengok keadaan sungai dia pula, view dia. Dan sini ada satu pokok yang kalau korang tengok ni, pokok tua ni macam kaki dinosaur ni. Besar pokok ni. Memang pokok hutan yang dah lama ni, tinggi melampai ke atas kan. Ok, kita turun bawah. Ini kawasan bawah ni untuk mandi. Cuma owner tu cakap kalau macam hujan tu tak boleh mandilah, sebab risau kan kepala air sekarang ni. Sungai dia cantik dan best lah, sejuk air dia. Nature, bonding with nature. Kau boleh lah main dari hujung ni sampai hujung sana. Dia punya apa ni, air dia sejuk. Tu sampai hujung sana. Semua yang berhadapan dengan sungai ni tapak 1 hingga 6. Cuma pakai proper attire lah. Maksudnya kasut mandi ni kan berbatu-batu sikit ni kan, anak-anak nanti kaki tu boleh luka. Ni tapak aku, tapak nombor 4. Ni belah hujung lah. Ini nak menghala ke tapak nombor 6. Yang berhadapan tapak nombor 6 ni, yang tangga ni kan, kau boleh tengok. Sini memang sesuai lah untuk mandi, sebab dia tak berbatu sangat, dia berpasir. Air dia memang jenis. Kalau korang tengok, air dia jenis, nampak tu bawah. Cuma sini ikan tak berapa nak nampak. Dan ini naik atas. Ini tapak atas ni, tapak nombor 6. Ok, memang best. Sebab masa aku datang ni musim hujan lagi. So hujan waktu malam. So prepare lah, ikat flysheet korang dengan kuat, apa semua. Tapak aku, sebab bahayalah bila hujan ni, kita tak tahu. Kadang
angin ribut semua. Okay. So air sungai dia tak terlalu dalam dan tak terlalu cetek. Dia nice untuk mandi, untuk menghayati korang punya weekend. Siapa yang gemar camping, okay. Memang owner pun spotting. Memang dia tanya khabar, dia tanya WhatsApp okey ke tak, macam mana keadaan. Dia bagi info-info pasal anjing, pasal monyet semua. Memang owner the best lah. Dia punya hospitality dia. Dan owner pun dia boleh control CCTV daripada rumah. So macam semalam ada lampu yang tak buka, dia inform Abang Hafiz tu untuk buka lampu. Memang owner ni dia akan update kita setiap masa. So sini pengawalan CCTV dia 24 jam. Korang boleh, so tak perlu risau. Sebab aku punya minggu ni aku seorang je. Sebab minggu lepas kan baru cuti sekolah, orang dah habis cuti sekolah. So campsite ni aku yang punya. Okay. Tu monyet dia nampak dekat sini. Dan sini tumbuhan-tumbuhan yang macam pokok duit ni, pokok apa ni, menjala ni, banyak cantik. Macam ni ada apa, natural punya pokok ni sebelah kemah aku ni, nampak? Dia memang cantik lah. Sebetul-betul tepi kemah. So dekat sana dia ada bunyi anjing sikit. So macam aku tapak ni semalam, sampah aku ni aku ikat dekat atas pokok ni, bagi tinggi sikit, sebab tak nak bagi anjing tu capai lah. Okay, dia punya takut dia datang, dia robek-robek sampah tu, habis. So solar ni akan on setiap masa bila malam. Okay, yang penting tempat ni ada elektrik lah, tak perlu risau. In case kalau macam setengah orang yang tak prepare nak ada power bank, so bawa extension lah, bawa extension panjang lah. Okay. So sedikit sebanyak pasal campsite ni aku dah cakap. Cuma bila nak datang tu pandang-pandang sikit lah atas kan, tengok masa nak pacak kemah tu macam mana lokasi dia ke apa kan, dahan yang reput ke kita tak tahu kan. Okay. Apa info pasal campsite ni nanti aku akan letakkan di description. Korang boleh refer kat situ. Berapa, okey, harga dia semalam RM60. 2 malam, ikutlah berapa malam kita duduk sini. Kita bayar ikut berapa malam lah. Macam chalet 2 ni 180, yang 2 ni 160. Yang kemah ni nanti aku akan update dekat dalam description, sebab aku tak dapat info daripada owner lagi. Dan itu pun aku tak pasti apa kabin tu untuk tujuan dia. Mungkin ada event yang lebih besar ke, mungkin dia boleh buat kemah atas tu untuk student-student ataupun team building punya ni lah, apa ni, aktiviti ke apa. Ok, aku akan letak di description, nanti korang boleh tengok. So yang macam jalan masuk ke sini pun aku ada buat video, nanti aku akan masukkan dalam ni juga. Keadaan dia selepas dia off-road dia sikit je, cuma kalau macam lowered sangat tu dia akan sangkut sikit lah. Aku pun dia sangkut sikit, tapi tak adalah macam yang off-road yang teruk, tak. Okey, boleh lalu jalan kereta standard pun boleh lalu. Cuma bila datang sini sampah tu jagalah, sebab owner jaga tempat ni dengan bersih kan. So macam cantik, kita nak camping sini pun orang cakap semangat. Kalau tempat yang kotor ni kita nak camping pun macam alah, spoil lah kan. So tempat dia bersih, cuma daun-daun ni dia akan sebis nantilah. Okay, nanti later mungkin jari ni akan dibuka, boleh macam full pack lah. Okay. Okay, apa-apa nanti aku akan letak di description contact number, harga semua. Okay, berapa, bolehlah direct contact owner. Okay, Dusun Staycation Sling River, aku dah cuba tempat ni. Korang yang mana yang belum, boleh datang, bawa family, bawa mak ayah, boleh duduk kat chalet. Okay, boleh try. Mungkin later owner akan buka lagi banyak tapak kat sini, kita boleh tengok lah tempat ni macam mana, ataupun macam mana keadaan
tempat ni lagi maju, tempat ni kita doakan lah. Okay, alright, sedikit sebanyak pasal campsite ni aku harap membantu korang lah untuk datang sini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright.